Macam mana nak pokok keladi hias yang cantik macam ni? Selalu sangat saya dapat soalan macam tu. Apa yang saya selalu buat adalah saya gunakan air basuhan beras dan renaman dari kulit-kulit bawang. Ini merupakan baja semula jadi yang kita boleh gunakan di rumah. Sangat mudah ya. Daripada hasil buangan di dapur, jangan terus buang, simpan untuk kita siram pada pokok. Macam ni kita boleh terus siram je pada pokok. Nampak? Daun-daun bawang ni pun akan jadi sebagai kawalan serangga dan memsiram daripada semua pokok, dan hasil dia akan dapat keladi yang macam ni lah, yang cantik, merimbun, daun berkilat. Bukan tu je, anak-anak pokok pun akan lebih cepat membiak. Jangan tak tahu, sebenarnya kulit bawang ni ataupun bawang tu sendiri adalah penggalak akar secara semula jadi kepada tanaman. Jadi sangat bagus kita gunakan sebagai air siraman menggalakkan lagi pertumbuhan anak-anak baru. Tapi nak lagi mudah, yang tak ada masa, yang sibuk, boleh terus gunakan baja khas untuk keladi. Memang baja khas untuk keladi pun saya gunakan 2 minggu sekali. Saya akan tetap gunakan baja khas untuk pokok keladi ni, dan hasil dia memang bertambah ekstra cantik lah. Kalau kita guna air basuhan beras tadi dah cantik, tambah pula dengan baja khas pokok keladi ni, memang akan extravaganza, cantik, letup macam ni. Okey, yang mana peminat keladi nak dapatkan pokok keladi yang cantik, meriah, merimbun macam ni, boleh terus dapatkan baja keladi pada beg kuning.